Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke Sazwan Education. Setelah sekian lama saya tak buat video, kali ini saya nak buat tentang tanda-tanda bateri rakong. Pertama adalah enjin susah nak start. Kalau anda ada kereta, tak kisahlah kereta auto ataupun manual, apabila anda nak mulakan perjalanan, anda nak start dia macam tiba-tiba ada bunyi itu tanda-tanda nak rosak lah. Maknanya anda kena tukar sama ada bateri itu kalau kering ataupun basah. Kalau basah, anda kena jaga dia punya air. Kalau kering, cukup masa 2 tahun anda kena tukar. Okey, yang nombor 2, lampu kereta anda menjadi malap. Contoh kalau anda keluar malam, anda buka lampu, sebelum ni terang, tiba-tiba jadi malap. Anda kena cek sama ada mentol ataupun bateri. Biasanya kalau malap ni bateri lah. Biasanya tukar bateri, insya-Allah lampu anda akan lagi terang. Okey, nombor 3. Kalau contoh anda start enjin, kat dashboard tu ada simbol bateri dia. Menyala lah. So, anda pastikan tengok kalau ada simbol bateri menyala, maknanya anda punya bateri tu ada masalah. Biasa cek enjin kalau anda buka kat tu, enjin, kat meter tu ada keluar simbol bateri. Maknanya anda kena jaga-jaga lah, kena tukar. Hayat bateri ni biasanya kalau kering 2 ataupun 3 tahun, kena tukar lah. Dia bukan selama-lamanya anda pakai tau. Kalau yang air pula, air ni mungkin lama sikit lah hayat dia, mungkin 5 tahun dan sebagainya. Sebab air ni anda refill air, anda jaga dia punya air, bateri akan lama lah. Kalau yang kering ni, dia biasa limit dia 2 ataupun 3 tahun. Tengok 3 year free replacement. Kalau dalam gambar ni kan, 3 year free replacement, maknanya 3 tahun kalau jatuh dalam gambar ni lah. Tapi biasanya 2 ataupun 3 tahun untuk bateri tu tahan. So, anda berjaga-jagalah bateri kalau tanda start nak hidup, susah nak hidup. Lepas tu lampu dah jadi malap. Lepas tu ada tanda bateri kat dalam enjin. Bukan tanda bateri dalam enjin, dalam anda punya dashboard tu, meter dashboard tu lah. Ataupun meter, odometer yang dalam kenderaan anda tu. Kalau ada tanda keluar bateri, kena tukar lah secepat mungkin sebelum mati. Kalau anda rakong, susah lah. Senang je kalau nak pastikan anda selamat, sediakan portable power bank lah. Power bank tu supaya nanti kalau apa-apa terjadi, bateri kong ke apa, anda boleh power charge guna power bank. So tu cepat sikit lah berbanding anda nak kena ambil kereta lain, sambung jumper lain-lain. Kalau power bank tak perlu kereta lain, anda seorang pun boleh sambung merah dengan merah, biru pula hitam dengan hitam. So settle masalah, boleh start terus enjin. Kalau tiba-tiba bateri kong lah tak boleh start. Sementara anda lagi bengkel tu, anda guna jumper yang power bank. Sekarang dah mudah, boleh cari kat TikTok, kat Shopee dan sebagainya lah. Okey, itu saja daripada saya. Setelah sekian lama saya tak buat video, akhirnya saya kembali balik. Sazwan Education, insya-Allah akan datang, akan ada video lagi yang padu. Sekian daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi pada video akan datang.